Siapa di Museum Sejarah Islam tak? Museum Islam. Mari kita sama-sama tengok sejarah. Yang mana katanya guide kita tadi di sini pernah datang seorang penjual hebat di negara kita iaitu Mak Kilau. Tak? Mak Kilau ni. Mak Kilau datang di sini dan dia pernah belajar di pondok ni. Dan jadi sama-sama kita tengok jom. Dan kita boleh tengok adik-adik kita tu ataupun tengah bermain. Tak? Bermain memanah. Yang mana satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Baru-baru siapa tengok sahabat-sahabat kita baru siapa. Dia mari daripada trip mungkin daripada Malaysia juga. Jom. Okay, kalau tengok sini dia macam sekolah. Dia punya ni macam sekolah. Sekolah. Pondok. Tapi hebatnya dia macam sistematik. Sejarah-sejarah yang ada di sini. Al-Quran lama-lama ni. Okey. Mengikut sejarah Al-Quran ni, di mana dulunya Al-Quran ni dia tak ada titik tak. Ada titik dan juga tak ada baris. Tu. Dan titik baris ni, dari mananya dia ditulis titik dan juga baris ni, tak silap saya pada zaman Sayyidina Osman. Tak? Pada zaman Sayyidina Osman. Kalau dulu, bayar ke? Okay, cuba saya tengok. Jalan-jalan dulu. Okey dulu kalau bayar ke, huruf fa dengan huruf qaf ni, macam mana kita nak cek dengan tak ada titik? Sebab tu dah zaman dulu, ulama-ulama kita ni, dia tolong buat titik dan baris ni, supaya kita pada hari ni dapat membezakan di mana huruf qaf, di mana huruf fa. Supaya huruf ta, ba dan juga sa. Rupa tu dia punya bentuk. Tapi macam mana kita nak cek dia? Kalau bukan sebab ulama-ulama kita dulu. Mengikut kisah yang ada pada zaman dulu, pada waktu itu, ketika mana sejarah yang mungkin saya ingat dulu lah. Yang mana ketika itu, seperti mana kita tahu Sayyidina Umar ni, dia taksir. Dia taksir untuk melakukan perkara yang Rasulullah tak pernah lakukan. Jadi dia marah. Sayyidina Umar ni marah. Sayyidina Umar. Maknanya sahabat ni suruh tulis mula Al-Quran ni. Sebab ada satu kisah yang mana peperangan melibatkan ramai kematian para hufaz. Para hafiz. Lepas tu Sayyidina Umar ni pun ada satu kisah di mana seorang sahabat ni telah membuat satu orang kata penipuan sunat lah. Di mana seorang ni dia nyamar untuk membaca dengan Al-Quran dengan salah. Pada ketika Sayyidina Umar lalu. Langit biru, mentari menyapa, perjalanan baru pun bermula. Mana sekolah dia? Nama dia sekolah Ahmadiyah Islamiyah. Okey. Dia ada dua peringkat, ada peringkat rendah dan peringkat menengah, ngaji utama dan akademik. Okey. Dia betul asal ni adalah bangunan museum sementara lah. Dia asal sekolah, bangunan yang besar tu ke depan yang warna putih dan cantik tu. InsyaAllah pada awal tahun depan kita akan pindah sana untuk Raja Thailand bagi resmikan. Dia betul dalam kawasan ni semua ada 20 ekar dan banyak bangunan lagi tempatnya. Asrama lelaki dan perempuan. Pelajar selama berapa? Ya. Pelajar selama? Ramai pelajar semua. Semua tu 600 orang. Alhamdulillah. Tetapi dia sekarang ni sekolah diikuti tanggal jam pertama. Kita tak ada pelajaran di sekolah. Ada hafal Quran? Ada. Alhamdulillah. Hati ke hati kita jelajah serata negeri dengan senyuman dan harmoni. Kitab-kitab asli daripada ulama-ulama kita. Kita cari ulama malahan daripada kita punya orang panggil dah tak ingat nak panggil apa. Kita tengok. Kita punya tok wali kita.
Silat ni dia sebagai apa? Apa dah nak tahan diri daripada musuh-musuh, daripada tegur-tegur ke. Dan satu lagi amalan apa? Ilmu silat jurus. Dia buat gini dia. Ini dia buat apa ni? Jurus. Itu buat berubat daripada. Dan lagi ni, ilmu menghidupkan besi di senjata Melayu. Kalau kat Malaysia tu 13 mil. Dia kata ilmu atau kereta terbang tu. Ilmu para sedipang merah. Ada kereta terbang sendiri tak dapat tuan. Amalan ilmu hari ni. Dan lagi ilmu pindah ribut menahan angin. Maksud kata apabila ribut buat mari sama kita ni sepak hidup lain boleh. Dengan berkat amalan, dengan berkat ayat Quran Tuhan nak beri. Dan yang lagi ini kalau yang nak pelakon ni amalan ni ialah ilmu lipat bumi. Kalau saya bagi nak pelakon ni. Apa contoh ilmu lipat bumi maksud kata kita duduk sini nak pergi kat Madinah, Mekah jalan siapa? Ilmu lidah ni tak guna ke dalam era, tak guna terbang dah kat amalan ni ya, siapa dah sekelip mata. Habis kena belajar dah. Kena belajar ni, kena berguru. Kalau nak pergi situ, nak pergi sini, sekelip mata. Tapi ilmu ni kalau duduk kita ni kena senyap lah. Rahsia. Yang itu buka. Kalau buka dia jadi lagi kat takabur. Aku dah dapat bumi ni, pergi situ, pergi sini, pergi sini. Dia kata amalan ni tak aku, bukan Allah. Dia kata lama-lama dia. Jadi kat takabur. Dia kena jaga mana amalan ni. Dan sebagainya. Sebagainya. Banyak-banyak lagi. Dia kata ilmu ni tu tak syirik lah. Yang daripada sunnah pada Quran ni ada asal usul asal. Dah dengar penerangnya daripada Abel tadi. Jadi dia kata ilmu lipat bumi. Kenapa lipat bumi ni? Rupanya ilmu ni telah diamalkan oleh kita punya Tok Kenali. Yang mana kita tahu masuk bilik tiba-tiba topik perlu. Rupanya dia kata kita dulu orang Makkah. Maknanya kita nak pergi ke mana sebenarnya? Contoh duduk di Malaysia, nak pergi Bangladesh. Apa lah dia. Ilmu tu kan ada juga. Dia kata kena belajar. Kita tengok seterusnya. Satu koleksi yang bernilai Ibu Muhammad yang putih binatang daripada kajian Al-Fatah binatangnya pada masa itu dielakkan oleh kajian beauty sebentar sudah berkembang tak ada yang ini kita dapat yang mana dan sebagai tadi kita dari arwah dan arwah terhantar kepada pemukti Ibu Muhammad itu supaya dia dapat rahmat. Karena ini adalah sebagai satu membuktikan betapa indahnya seni yang berukir Melayu lama daripada Amah ni telah menunjukkan betapa hikmat, betapa suasana indah yang mempunyai diplomatik di antara kerajaan Melayu dengan Arab. Jadi hari ini saya sebagai orang rasa gembira boleh diamanah koleksi yang bernilai ini. Jangan jarang-jarang nanti boleh kita jumpa. Kemungkinan kita akan buat 15 hari sekali dan kita taruh dan kita ambil hari-hari yang tertentu ya. Kita tengok hari-hari yang istimewa kita dipamerkan semula pada pencipta warisan budaya sejarah kesastraan dan sebagainya. Yang asli kan? Hanya asli. Memang betul. Ya, memang. Langit biru, mentari menyapa. Perjalanan baru pun bermula. Langkah kaki penuh cerita. Setiap tempat ada rasa. Senyum di wajah, kamera di tangan. Tangkap momen penuh kenangan. Dari desa sampai ke bandar, Amar Bazi jadi penjelajah. Jom jalan-jalan
Okay, baik. Dia nak try air syifa. Air syifa yang dibuat oleh anak-anak pondok kita, adik pondok kita. InsyaAllah sihat sumber badan wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah dah. Alhamdulillah. Sedap. Boleh pakai wangi terang. InsyaAllah memberi kesihatan dan juga sihat walafiat daripada bukan penyakit saja, malah ada penyakit yang batin kita tak nampak juga akan dirawat insya-Allah. Sekarang kita dah selesai di tempat bersejarah di bersejarah di sini. Jadi kita akan tengok tempat lain pula. Dah nantikan konten seterusnya.